Matematik tahun 1 muka surat 93, aktiviti 6. Lengkapkan ayat matematik. Soalan A. Jadi dekat sini ada 6 bakul, 3, 6 dan ada 3 bola. Jadi 3 bola ni masuk ke dalam bakul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi 6 tolak 3. Tinggal lagi 1, 2, 3. Tinggal lagi 3. Jadi jawapannya adalah 3. Soalan B. Kat sini ada raket badminton dan buahnya. So, semuanya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 raket. Dan ada 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah. Jadi setiap raket dapat 1 buah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi 8 tolak 6. Tinggal lagi 2 raket yang tak dapat buah. Jadi kita tulis dekat sini 2. Soalan C. Ada gelung. Jadi setiap gelung ada tempat untuk dia letak. Jadi gelung dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gelung. So untuk kon untuk kita letak gelung ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 je. Jadi setiap gelung ni akan dapat kon. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Jadi 7 tolak 6. 6 kon. Semuanya 6 kon. Tinggal lagi 1 gelung yang tidak dapat kon. Soalan D. Dekat sini ada bola dan ada sudu. So bola ada 10 semuanya. Dan sudu ada 4 je. Jadi setiap sudu ni akan dapat bola. 1, 2, 3, 4. Jadi 10 bola tolak 4 sudu sama dengan 6 bola. Jadi 6 lagi bola yang tidak ada sudu. Soalan E. 9 tolak 7. Yang dalam abakus ni ada 9. Ni 5. Ni 4. 1, 2, 3, 4. 9. Jadi apabila dipindahkan menjadi yang ni naik dan yang ni turun. Jadi tinggal lagi 2. Jadi kita tulis dekat sini 2. Soalan F. 8 tolak 3. Dekat sini ni 5. Ni 1, 2, 3. 5 tambah 3. 8. Jadi apabila ia tolak 3. Tolak 3 ni ke bawah. Ianya menjadi 5 sahaja tinggal. Jadi 8 tolak 3. 5. Soalan G. 14. Dekat sini 14. Tolak berapa? Jadi dia telah lukis anak panah. Kita kira. Tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolak 6. Tolak 6. So berada di mana? Di 8. Jadi kita tulis dekat sini 8. 14 tolak 6 sama dengan 8. Jadi ini adalah jawapannya matematik tahun 1 muka surat 93.